Assalamualaikum. Selamat tengah hari. So hari ni aku akan ke Pulau Pinang. Kita ada event dengan MR2 Bikers Anniversary di Pulau Pinang sampai hari Isnin guys. So hari ni aku bawa SADV V3 750cc. So jom, Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Benda pun safety nombor 1 gang. Aku rasa aku sampai ke Penang dalam pukul 5.30 pukul 6 lah kot. Sekarang pukul 2 lebih, 2.30 macam tu. So sebelum gelap kita sampai lah. Sebelum dinner kita kena sampai. Dinner pukul 8.30. Let's go. Okay. Okay guys, kita akan ke arena Rawang dulu. Sebelum kita top up minyak, dan kita tengok berapa kilometer anggaran satu tangki penuh untuk Honda SADV 750 ni. Satu tangki penuh berapa kilometer dia boleh pergi, dan berapa average top speed yang bawah lah. Sekarang lebih kurang 3 suku. Dari kita isi minyak, kita minum kejap, kurang 3.5 lah kita gerak. So agak-agak pukul berapa kita sampai kat Juru. Jumpa korang tengah-tengah. Aku harap agak-agak pukul 7 ataupun 7 lebih lah. Sebab aku bawa tak laju guys. Aku bensin pun 1.4, 1.5 je untuk motor ni. Aku tak berani, aku memang tak berani ni lah bawa lah laju sangat. Dah sejak umur dah 30-40an. Memang aku bawa santai je. Korang bagilah motor 1000cc ke 2000cc ke, top speed aku tetap sama 140, 150 lah. Itu pun ada laju lah. Kita dah sampai checkpoint pertama kita, RNR Rawang arah utara. Kita isi minyak dulu dekat Petronas ni sebelum kita teruskan perjalanan. So next kita atas sikit boleh tapah kot. Kita try Sungai Perak, tengok sampai tak Sungai Perak. Okey, penuh 7 liter RM29. Itu harga biasa lah, bukan harga budi lah. Okay, so settle. So bag ni memang guna guys, Rock Bros. Okay, ngam-ngam sini kau kepit pakai kaki je. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan perjalanan ngam-ngam pukul 15.30. So kita punya trip A. Okay, kita punya mileage sekarang 13,085. Okay, 13,000 lah. Kita tengok berapa mileage untuk satu tangki penuh kita. Okay, bismillah. Okay, kita dah sampai Tanjung Malim. Lebih kurang 18 minit daripada Rawang tadi. Lepas ni tapak bukan Sungai Perak. Dah tengok minyak kita sampai tak Sungai Perak. Kalau tak sampai, kita berhentikan tapak ataupun kita berhenti dekat Simpang Melayu kot. Sabar. Alhamdulillah kita dah sampai Tapah. Aku rasa aku dah top up lah. Aku rasa aku top up minyak luar. Pada kata depan sikit boleh kot. Minyak ada lagi separuh. So lebih kurang 40 minit daripada Rawang ke Tapah.
Harap santai, insyaAllah. Harap-harap sampai Sungai Perak. Sorry. Okay. Jalan mula sesak lah, kereta banyak. Ni sebab jalan mendaki. Aku rasa sebab lori-lori ni lah. Contohnya lori yang kiri ni dia bawa 70-80. Dan ada lori yang satu tu dia laju sikit je guys. Dia laju 90 je. Tapi dia berpotong juga. Jadi line tu akan jadi panjang lah. So relax, santai. Tu situ. So minyak kita ada lagi 2 bar. Aku nak berhenti dekat Simpang Sungai ke ataupun nak berhenti Sungai Perak. Aku takkan Sungai Perak, aku tak lepas guys. Aku tak lepas dalam sampai ke Sungai Perak. Aku rasa aku tak Simpang Sungai lah. Nah, Simpang Sungai no aktifkan ada lah berdebar-debar kan. Okey, kita tiada Simpang Sungai. Tapi tu ada dalam 20 kilo lagi, insyaAllah. Okey guys, kita ke Simpang Pulai dulu. Kita berhenti dekat Petronas. Dia top up. Ada lagi 2 bar, tapi aku takut. Aku takut tu, aku tak biasa ni first time bawa motor ni. So aku tak dapat nak jangka kan 2 bar ni boleh berapa puluh kilometer. Aku rasa sampai je sampai Perak. Tapi sebab okay lah, kita tak nak gambar-gambar sangat. Dah kita tenang je. So kita penuhkan balik dekat Simpang Pulai ni. Tak biar sampai Sungai Perak lah. So far tadi aku bawa dalam 155, 160. Handling okay guys. Handling dia okay. Dia tak lari. So aku boleh nak handle pun senang. Nak cilok-cilok ataupun corner pun masih okay. Body position pun aku rasa macam okay juga. Cuma kaki aku panjang kot. Bila kaki aku panjang, dia punya kedudukan tu macam letih sikit. Okay, apa? Kita berhenti sekejap. Cikgu dah settle dulu. Ada lagi 2 bar macam tu. Kita isi RM20 lah kot. Aku pakai helmet. Tak boleh guys. Okey, dan tisu dulu. Okey, dah settle. Isi minyak untuk kali kedua. Pertama tadi dekat Arawang. So sekarang dekat Petronas Simpang Pulai. So rehat kejap 10 minit. Okey, kita dah sampai Simpang Pulai. Okey, so far memang tak ada cakap lah. Ini memang orang tahu dah, King of Scooter. So memang sedap lah kan. Cuma body position dan aku rasa dia motor ni dah rendah daripada V1 dan V2 lah. Ialah V3. Sebab aku rasa kedudukan aku tu macam motor scooter aku yang aku pakai sekarang lagi tinggi pada yang ni. Tapi memang geng-geng V3 berdekat motor ni memang sedikit rendah lah daripada model V1 dan V2. Sebab tu kalau tengok diorang akan tukar rim 17 depan belakang dan akan jadi tinggi sikit. Tapi apa pun, kedudukan kaki aku, dia punya ruang tu agak sempit sebab aku mungkin tinggi 180. So aku nak ada alih kaki tu agak susah sikit lah. Tapi dia tak adalah letih sangat. Okay, so ni kita berhenti sekejap, minum air, lagi kita sambung dulu. Okay, tadi kita bertolak pukul 3.30 daripada Arawang. Sekarang 5.40 kita dekat Simpang Pulai. Lebih kurang dalam sejam 10 minit lah kita dalam Simpang Pulai ni. Aku rasa lebih kurang dalam 200 kilo juga nak sampai ke Penang. Kita pelan-pelan je. Sebelum gelap kita dah sampai. Okay guys,
sambung ride lagi. Lebih kurang sejam setengah lagi dah sampai ke Juru. Okay, let's go. Tengok kan apa nak jadi dengan kita punya hutan batu kapur kita. Ini tak lama lagi memang lejap lah ni. Dah habis yang depan ni, yang belakang tu pula. Dulu kawasan ni kalau kita lalu memang nampak cantik je lah. Hijau, kalau pagi-pagi syak kabut. Sekarang kau tengok pavement. Kau dah tahulah apa yang kerajaan buat. Kau boleh je buat, tapi janganlah buat yang macam terbuka macam ni kan. Kau buat kat tempat yang mana-mana kat belakang-belakang je. Ini depan-depan macam ni kau boleh tarah sampai habis. Alhamdulillah kita dah sampai Tol Juru. So aku dah top up jap minyak dekat Shell ni, Shell Tol Juru. Lepas tu baru kita straight masuk ke hotel lobby. Aku rasa aku boleh sampai pukul 7 kot, 7 lebih. Sebab pukul 8 kita kena keluar untuk dinner bersama dengan MR2 Bikers. Dengar ada dinner biasalah kalau Penang nasi kandar lah geng. So dengarnya nak ke Din Maju. Aku rasa diorang dah tempah lah tu untuk semua, sebab ramai kan. Aku rasa dekat 100 lebih juga untuk participant kali ni. Kalau batu ni memang sentiasa ratus-ratus kan, tak pernah mengecewakan lah. Tambah Penang kan, tak payah cross border, lagi ramai lah dia punya penyertaan. So kita isi load kat Shell ni, dan kita teruskan perjalanan lintas Tol Juru. Tengok. Ada biasa memang kat Tol Juru ni petang-petang weekend mesti ada punya roadblock, tapi kita lengkap segalanya alhamdulillah, tak ada masalah. So kita isi minyak dulu geng. Okay guys, kita dah sampai Juru. So hotel kita hotel Central Penang. So lebih kurang dalam 25 kilo lah, lebih kurang dalam setengah jam InsyaAllah. So let's go. Welcome to Pulau Pinang. Okay guys, kita dah masuk dah tol menuju ke Jambatan Pulau Pinang. Lama juga aku tak lalu jambatan ni. Sama lah, tak ada perubahan apa-apa pun. Masih sama InsyaAllah. Don't worry, tak ada bayaran tol untuk motor jangan takut. Aku balik kampung guys saya. Tapi kampung aku bukan pulau lah. Kampung aku Pematang Tok Bidan, Pematang Pauh Pulau Pinang. So aku ada Pematang Pauh lah. Okay, ini tapi IC yang kau tunjuk lah Penang lah juga kan. Ni kira macam ibarat balik kampung lah saya. Tu jambatan kedua geng. Kita naik jambatan Pulau Pinang, jambatan pertama. Alhamdulillah dah sampai Hotel Central Guest House. Okay, ni geng-geng sampai awal semalam. Ada Nizam, ada Moon, ada Remy, ada Cip Putih dia. Hello, Assalamualaikum. So kita rehat jap, lagi dinner pukul 8.
Kita pergi ke Tujum. Kan nak cakap tu, ke Tujum keluar. Ini orang penting saya. Keluar. Nak ambil kunci. Jalan kaki. 620 meter. Jalan. Brisk walk. Kita Kunci nak pergi dinner ni. Din kunci maju Penang. Exercise sikit, brisk walk. Okey, kunci So kunci. balik nanti pun dah Adam lagi. Nanti malam boleh makan lagi. Boleh makan lagi. InsyaAllah. Malam ni free and easy. Free and easy. Okey, kita naik bilik dulu. 111. Tingkat 1 apa? Okey. Bilik kita 111. Okey. Bilik kita single. Okey, dia duduk seorang je. Okey, ngam jap bilik dia. Katil queen ada ni tak? Tingkap tutup lah. So, ni bilik kita hari ni. Okey, ada katil, ada peti sejuk. Ni toilet dia. Hotel Central Georgetown. Okey, siap-siap jap nak pergi makan. Kena dokong balik ni kan? Tak boleh. Jauh ni. Benda yang bukan Jangan berubah ni lagi. Okey. 120 orang yang berdaftar. Yang walk in tak tahu berapa ramai. So kita ada 120 orang. Kita lagi makan dulu kat Den Maju. Den Maju mesti sibuk je malam ni. Nak layan 120 orang, 120 kepala. Okay, tapi kita daripada hotel ni, Hotel Central lah Central Georgetown, kita jalan kaki je. Lebih kurang 600 meter je. So kita tengok lah berpeluh ke tak berpeluh. So ini kita punya Rahman Nizam, semua ahli-ahli kita lah. Dah ada angah elektrik. Elektrik. Ni semua fighter-fighter sampai semalam ni. Okay, kita tapau hotel ni. Hotel ni kita dah tapau. Kita tak tukar baju lagi, tak sempat nak mandi. Terus dia jalan kaki, nasi kandar dulu. Kandar dulu mat. Jalan kaki, berapa tu meter? Berapa? 900 meter. 600 lah. 9. 6 lah. Kita tengok sini lah, 600. 600. Okey lah. 9 kan. 900 kena scam. That's what. Sekolah Tan Sri P. Ramlee. Aku pun tahu ada sekolah Tan Sri P. Ramlee. Tapi ni nama baru dia, nama lama dia SK Kampung Jawa. Okey, cili satu. Cili lagi mama. Okey, itu saja. Bye. Alright. Okey, ya bang. Ini potong bayar sendiri kan? Ha? Bye. Ikan apa ni bang? Tak tahu ikan apa ni. Merah kot, ikan merah kan? Layam sheng. Terbaik. Tahun 6. Tak nampak budak-budak saya ramai ni. Okay guys, hari ni hari kedua. Kita nak pulang dah ke pangkuan keluarga. InsyaAllah doakan perjalanan selamat kembali ke Kuala Lumpur. Anggaran lebih kurang pukul 5, pukul 6 sampai lah. Nak makan nasi kandar dulu kat Chargas Cafe. So aku nak share dengan korang pengalaman aku bila bawa SIDV V3 ni.
Okay, so first aku nak cerita pasal dia punya keselesaan. Okay, untuk ketinggian aku yang 180cm dengan berat 120, 115, 120, aku agak struggle untuk headroom aku tu, ruang kaki tu. Pada mula-mulanya susah nak serasikan dah. Tapi selepas aku bawa sejam 2 jam, aku dah dapat serasikan kaki tu. Jadi tak apa-apa nak lenguh. Mula macam aku rasa macam tak apa-apa nak selesa sangat ke depan, ke belakang kaki kan. So sebab sejam 2 jam ride tu, Alhamdulillah aku dah biasa, dah dapat selesa kan kaki tu. Keselesaan memandu pula. Keselesaan memandu tu bagi aku macam aku dah pernah bawa V1, aku pernah bawa V2. So V3 ni dia lebih smooth lah. Dia punya gearing dia punya top speed dia punya torque dia lebih smooth. Aku rasa macam lebih selesa lah atas jalan raya. So kalau korang tanya aku, sesuai tak SADV V3 ni untuk touring? Bagi aku sangat sesuai. Tapi aku ada masalah dekat dia punya kapasiti minyak dia. Okay, minyak dia tak boleh range dia tak jauh sangat guys. Sebab dia selesa. Dia boleh selesa. Mana kau boleh pergi jauh lah. Kau boleh pergi 200-300 km sekali ride je. Tapi sebab dia punya tangki minyak tu kecil, jadi aku tak dapat nak pergi terlalu jauh. Maknanya sejam lebih, 2 jam aku dah kena berhenti untuk refuel minyak. Kat situ yang aku rasa kekangan lah. Tapi kalau yang santai, okey je sebenarnya. Sejam 2 jam kau berhenti rehat, kau refuel sekali. Tapi kalau sebab dia segmen touring, patutnya tangki minyak mungkin boleh buat 15 liter ke, sekurang-kurangnya 15 liter. Kurang-kurangnya boleh cecah 300 km. So itu memang perfect. Okay, so kalau korang tanya aku berbaloi tak beli, bagi aku kalau korang ada wang, korang ada duit, okey, boleh beli insyaAllah. Okay, sebelum aku terlupa, aku nak cerita juga pasal RoadSync. Adalah satu dua features terkini lah daripada Yamaha yang ada pada SADV V3 ni. So sedikit banyak membantu lah. Sebab aku semalam aku jalan, aku tak ada bawa navigation punya holder ataupun phone holder. So aku susah juga nak cari lokasi semua. Jadi aku gunakan RoadSync untuk aku connect kan dengan TFT meter yang ada pada SADV ni. So far dia boleh lah sikit sebanyak membantu. Cuma dia tak seperfect kalau kau gunakan Google Map ataupun CarPlay lain lah. Okay, so dia memang, tapi boleh lah, dia ada tunjuk arah kiri kanan. Bila aku connectkan dengan aku punya kado tu, dia memang berfungsi dengan baik lah. So kau boleh on navigation, kau boleh play music dan sebagainya. Itu antara bagi aku antara yang features yang menarik juga. Cuma kalau masa hadapan nak sediakan terus CarPlay pada versi yang akan datang, lebih mudah kot. CarPlay versi Yamaha, original Yamaha, sama macam Alien Rider ke, Shinji ke, dan lain-lain tu. Okay, so itu je kot aku rasa untuk kali ni. Kalau korang ada apa-apa nak tahu pasal SADV V3 ni ataupun motor-motor lain, sila tinggal komen kat bawah. InsyaAllah nanti kita share dalam ride yang akan datang. Assalamualaikum. Ni V2 kan Zam Azam? V2. Okay, ni Zam bawa V2 V3 V1 Okay guys, ni jentera kita. Kita dah tulang lah bersama dengan Marco Bikers. Banyak model-model SADV V1, V2, V3 ada satu. Okay, so di V3 ada satu, ada 2 V3 lah. Okay, so kita jumpa lagi di episode datang. Assalamualaikum. Artu Biker